Okay, soalan 15 SPM 2021 paper 2 terkait dengan linear programming. Okay, Penelitian Matematik Tambahan akan mengadakan seminar skor untuk sebahagian murid daripada kelas A dan kelas B. Okay, bilangan murid kelas A ialah X. Ini penting. Okay, X tu kena ingat apa mewakili apa. Bilangan kelas A. Dan bilangan murid bagi kelas B ialah Y. Okay, bilangan murid kelas B adalah Y. X dan Y itu mesti clear. Alright. So, bilangan murid yang dipilih adalah berdasarkan tekangan berikutlah. So, yang pertama, bilangan maksimum murid ialah 80. So, bilangan maksimum murid. Bila dia cakap murid, maksudnya jumlah. So, which is X plus Y lah. Maksimum 80. Itu dah paling tinggi. So, that means mestilah kurang. So, kurang. And then, boleh tak ngam-ngam 80? Boleh. So, that means sama. 80 lah. Okay, yang kedua, bilangan murid kelas B. So, bila dia cakap bilangan murid kelas B, kamu kena tahu adalah Y. So, letak Y. Melebihi bilangan murid kelas A. Melebihi bilangan kelas A. A itu adalah X. So, melebihi. Kalau melebihi, macam nak kira lebihan tu? So, mestilah tolak kan? Maksudnya, cikgu terangkan sikit lah. Dia katakan Ali ada 10 apple. Abu ada 4 apple. So, macam nak kira lebihan? Lebihan apple yang ada pada Ali. So, 10 yang ada pada Ali tolak dengan yang ada pada Abu, which is 6. So, maksudnya kita kena tolak, right? Itu yang cikgu buat kat sini. Y tolak X. Sebab dia cakap melebihi. Sebab lebihan itulah. Kurang daripada 10. So, kurang 10. Mesti kurang 10 lah. Okay, dia tak boleh sama dengan 10. Sebab dia cakap mesti dia cakap kurang. So, it means have to be less than 10. Okay. Terus, bilangan murid dari kelas B, so once again, bilangan minimum. Minimum. Kelas B. Kelas B is Y, right? So, Y. Minimum is 15. Minimum maksudnya itu yang paling rendah. So, of course, must be more than that, right? So, besar, and then boleh sama dengan 15. Boleh ngam-ngam dengan 15 lah. Okay, these are the three. So, A dah jawab. Once again, cikgu ingatkan, kamu tulis dekat ruang jawapan. Sini cikgu tulis kat soalan sahaja supaya senang nak bincang. Alright. So B, menggunakan skala 2 cm kepada 10 orang murid pada kedua-dua paksi. Maksudnya, kedua-dua paksi maksudnya X and Y. Terus letak 0 kat sini. 2 cm 10, 2 cm lagi 20 dan seterusnya. Okay, ini pun sama juga 2 cm 10, 2 cm 20. Jadi satu petak besar tu, satu kotak besar tu mewakili 2 cm lah. Okay. Alright, so I already draw the graph. Okay, I want to show you the graph. Okay, so graph dia yang macam ni. Okay, can you see? Cikgu dah lukis. Okay, so 2 cm ni mewakili 10. Ni pun sama juga 2 cm. And then lukislah dia. Okay, so how do you draw? Okay, so ambil yang pertama, kekangan pertama X plus Y lebih kecil atau sama dengan 80 kan? So kalau nak lukis, buat jadual. So buat jadual dulu. Okay, buat jadual X, Y. Anggap X tu kosong. Okay, Y, X tu boleh anggap 10 juga. X, biasa cikgu anggap X dululah. X tu kosong dengan 10. Follow the one you have here. 0 and 10. Kalau kamu nak ambil 20 ke, 30 ke, up to you. Boleh juga. Sama saja. So, and then jadikan X tambah Y tu sama dengan 80. So, gantikan X dia kosong dulu. So, kosong tambah Y sama dengan 80, right? So, Y dia jadi 80. Okay. And then yang 10 ni pula, X tu kamu ganti 10 tambah Y sama dengan 80. So, Y sama dengan 80 tolak 10 jadi 70 lah. So, 70 over here. And then plot 0, 80, 10, 70. Okay, 0, 80. Okay, dah plot kat sini. 080, plot sini. And then 10, 70, right? 10 sini, 70 sini. Plot. Okay, and then ambil pembaris. Okay, sebelum lukis, check ketersamaan dia. Kalau ada tanda sama, garis lurus.
Kalau yang macam ni saja dia kena putus. So yang ni ada tanda sama kan? Ada tanda sama, so solid line. So ambil pembaris, sambung. And then make sure you write lah down there dia punya persamaan. Okay? Do the same thing for y tolak x, buat jadual itu. And then for the third kekangan, y lebih besar atau sama dengan 15. Okay, third kekangan dia y lebih besar atau sama dengan 15. Which is y equals to 15 lah. Okay, so kalau y sama dengan 15, so ini yang 15 dia, so just garis lurus macam ni. So sini yang 15, y dia 15 kan? And then of course, kena rujuk ni lah. Ada tanda sama, so solid line. Okay, je y sama dengan 15. So yang nampak tak ni cikgu buat putus-putus. Yang garis ni cikgu buat putus-putus sebab dia punya kekangan tu kan y tolak x lebih kecil dari 10 kan. So kalau macam ni kena putus-putus. That's why I draw like that lah. Okay, done with the drawing. Cikgu nak terangkan macam mana kita nak buat untuk apa ni? Untuk lorek pula. Okay, untuk lorek kalau kamu nak senang lah. Kalau nak senang lagi mudah, sekarang kita dia punya kekangan dia x plus y lebih kecil atau sama dengan 80, y tolak x lebih kecil dengan 10, and then y lebih besar atau sama dengan 15, right? Okay, so buat kawasan dia A, B, C, D, E macam tu. Alright, so ambil pemadam lepas tu. Ini rujuk yang kawasan ini dia punya graf dia yang ini kan. Okay, yang ini. So lebih kecil. Tengok Y dia. Y dia kena cucuk means lebih kecil. Kalau lebih kecil maksudnya kawasan sini. Okay, so E dengan D tu tak ada. So kita boleh padam. Alright, dah padam lah. Okay. So next yang ini. Okay, lebih kecil juga. So ini dia punya graf lebih kecil masa bawah sini. So in that case, C pun dah boleh padam. Okay. And then yang ni Y lebih besar dari 15, lebih besar maksudnya bahagian atas. So in that case, A pun dah boleh padam. So kawasan dia, yang inilah kawasan dia. And then make sure kamu tulis R. Make sure kamu tulis R. R. Okay. So yang ni cikgu tunjuk macam tu sebab tu cikgu conteng-conteng. Make sure kamu lorek cantik macam yang cikgu buat kat sini lah. Okay. Alright, dah settle. Seterusnya kita tengok yang C pula. Okay, cari bilangan maksimum murid dari kelas B. So kelas B maksudnya yang kelas B mewakili Y. So Y itu ada kat mana? Ada kat maksimum Y dia sini kan. So kita tarik lah. Kita tarik dia. So bila kita tarik, actually kamu akan dapat 45. Tapi ingat tak yang ni? Dia putus-putus. Kalau putus-putus, on the line tak boleh ambil. Nak ambil kurang dia sikit. So kurang satu daripada itu adalah 44. So jawapan dia adalah 44. Sebab 45 ngam-ngam di garisan dia. So and then dia putus-putus. Kalau putus-putus kita tak boleh ambil on the line. Okay. Seterusnya, semua murid yang mengikuti seminar itu perlu membayar yuran pendaftaran. Okay, setiap murid dari kelas B telah membayar deposit sebanyak 4. Yang B tu yang mewakili Y lah. Okay, manakala murid dari kelas A akan membuat bayaran penuh pada hari tersebut lah. So yang X tu dia akan bayaran penuh. A akan hitung baki bayaran yang perlu dibayar oleh setiap murid dari kelas B. Maksudnya yang B yang Y itulah. Dengan keadaan bilangan murid dari kelas B adalah maksimum. B adalah maksimum maksudnya 44 lah. So that means yang dari A adalah 36 sebab tengok balik kekangan asal yang satu, maksimum murid adalah 80. Jadi maksimum 80, that means yang B 44, so yang A itu mestilah 36 lah. Okay. Dan jumlah kutipan daripada semua murid pada hari tersebut adalah 400. So pada hari tersebut adalah 400. Sekarang kita dah tahu B 44, A 36. So yang B ni dia dah bayar RM4 deposit dia lah. Okay. Now how to get RM400 pada hari tersebut? So yang 44 orang ni dia akan bayar berapa? Bayar jumlah tu cikgu anggap sebagai A
tolak dengan RM4 yang dia dah bayar. Okay, then plus with 36 ringgit, 36 orang ni dia akan bayar penuh, which is A, sama dengan 400. Okay, maksudnya cikgu nak cari A tu. A tu mewakili jumlah bayaran untuk seorang. Okay, so buka kurungan 44A tolak, so 44 darab 4 is 176 plus 36A equals to 400 lah. So 44A plus 36A, kamu akan dapat 80A equals to, yang ini pindah jadi tambah 576. So A equals to RM7.20. So jumlah bayaran RM7.20. Jadi soalan dia nak hitung baki bayaran bagi yang B itulah. So baki bayaran, kan dia orang dah bayar RM4, so RM7.20 tolak RM4, which is RM3.20. Itu baki bayaran untuk seorang, untuk yang B itulah.